atas dah penuh. Motor tadi boleh. Tu tadi dekat situ depan tu yang tempat parking kali tu dah ada orang ambil dah. Dah ada motor-motor parking. Tadi awal lah nak parking kat situ, boleh dah penuh lah. Macam lambat lagi. Pukul 10. Nampak lagi. Saya pasang aircon. Ya? Dia tunggu kereta, tengok lagi kereta je. Dina nak ikut ayah ke situ? Tak nak? Lagi ni belum mula. Ramai ni. Okay, kita masih menunggu tunjukkan bunga api. Hey. Ramai yang tengok daripada atas. Dia nak naik atas tak sempat yang ni. Ramai. Guys, bila nak start ni? Start bunga api, pesta bunga api ni. Penonton dah ramai. Okay, penonton dah ramai dah. Bantu tap-tap sikit guys. Bantu tap-tap sikit. Bantu tap-tap sikit, bantu tap-tap sikit. Dia nak tengok sekarang. Siap dia bersantai weh. Siap bawa tikar, siap bawa kursi healing. Jalan dah jam. Jalan dah start jam dah. Bila nak tutup jalan ni? Aku balik tu hari. Tap-tap sikit guys. Tap-tap sikit. Dia lagi nak start pesta bunga api. Dan sekarang kita ada dekat Banting, Kampung Labuan Lagang. Ini adalah pertunjukan bunga api yang kedua. Yang pertama dia bakar hari raya pertama malam, tapi tak sempat habis, terpaksa tunda sebab hujan. Banyak belen lagi, belen macam banyak lagi, ada lagi separuh. Jadi malam ni bakar lagi separuh. Malam ni kasih habis. Malam ni kasih habis, bakar separuh lagi. Mungkin dalam setengah jam tu kot. Pesta bunga api setengah jam. Ramai yang menunggu dah. Bila nak mula ni, dah tak sabar ni. Masing-masing dah tak sabar ni. Masing-masing dah tak sabar.
Meriah, 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 meriah. Meriah ya. Bina ni nak duduk dalam ni ke? Ha? Tengok depan dari sini je. Mama kat sini je. Oh, yang tengok daripada atas pun ada. Terima kasih yang tap-tap skrin tu. Terima kasih. Oh, ramai oi. Tengok daripada atas dia tu pun ada. Ni belen mercun. Belen mercun. Raya pertamanya. Diorang tak bakar habis. Terpaksa tunda malam ni sebab itu hari masih raya pertama malam. Hujan lebat tiba-tiba. Ada belen lagi. Ada belen lagi mercun. Tahu lah ada berapa biji lagi. Mercun kelapa ada lagi ni. Tadi baru bakar satu je mercun kelapa. Malam ni ada. Kalau nak tengok kemeriahan, nak rakam ya, kemeriahan suasana. Nakkan suasana Jawa. Tengok berapa ramai yang menunggu. Ramai yang tunggu ni. Bob. Aku dengan bini aku. Sampai raya. Dalam kereta udah malah nak turun. Tahu. Lambat ni, dah pukul berapa dah ni? 10 dah. Mantap. Azgun support Azgun. Okey. Kat kampung aku kalau berdagang. Kampung aku. Kat kampung aku ni. Berdagang. Macam belen. Itu hari dia bakar malam pertama. Tak habis. Bau hujan. Ni belen lah. Ada lah lagi 5-6 ketul muncul. Okey, dah nak start guys. Cuy, main tengah Cuy, start guys. Lagi lah, dah start lah. Dia ada pembukaan dah. Lu minum lu. Oi, amat. Tak dipakai. Aduh. Dia bakar yang kecil-kecil dulu lah. Bakar yang kecil-kecil dulu. Main-main dulu yang kecil. Lampu jalan lah.
Macam mana masuk air ni, lemau ni. Macam lemau lah masuk air. Oh, macam lemau lah. Sambung. Nak tutup jalan lah tu. Bagi kereta lalu dulu. Kereta tak boleh lalu tu. Bagi kereta lalu dulu. Sekarang ada yang kena komplain lah. Kereta tak lepas lagi. Oh, mantap. Video aja kan. Mantap. Depan lagi ya. Kena main depan lagi ya. Pot lah. Tak ada pot cantik lah nak tengok. Ini sebelah lori je. Oi, dekat sangat lah pula. Perang. Oh. Iron bomb. Oh. Oh, mercun jatuh atas kepala. Atas kepala. Mercun jatuh atas kepala. Bahaya. Jatuh atas kepala. Lidi jatuh atas kepala. Lagi. Jalan dah jam lah ni. Diorang dah tahan kereta kat depan tu. Kereta tak boleh lalu banyak. Oh. Atas kepala.
Macam atas kepala tu. Lagi. Dia punya bunyi steam oi. Oh lama. Ayan. Oh, mantap ah. Dia punya bunyi yang steam oi. Ada lagi. Oi. Mantap. Oi, mantap boy, non-stop boy, malam ni non-stop. Jom kelapa. Oh. Mantap. Oh. Okay, start. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14. Asap dah banyak kat atas tu. Dah tak nampak dah bunga ni. 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40. Oi, banyaklah pula. Penat. Oi. Asap dah banyak dah. Tak nampak tu. Asap dah tebal. Asap dah tebal tu. Dah macam perang dah. Asap dah tebal lah. Asap tebal sangat dah. Tak nampak dah dia punya api kat atas. Angin minta bantuan angin. Okey. Oh. Tingginya. Kata kepala mana nak nampak. Tinggi sangat. Lagi. Oh, atas kepala lah. Jatuh atas kepala lah. Kotor kepala tu. Oh yo, atas. Oh, asap dah banyak lah atas. Asap hitam dah banyak dah. Tak nampak lah. Tak ada angin tolak asap. Tak nampak dah api dia. Mantap.
Asap dah banyak lah. Tak nampak dah api tu. Yalah. Mayday. Asapnya tebal lah. Apa nak nampak dah. Bantuan ni. Bagi asap ni pergi ni. Asap dah pergi dah. Ganti lah. Asap dah habis baru. Nampak dengan api ni. Penuh asap woi. Penuh asap dah woi. Nampaknya penonton semakin ramai bersesak-sesak. Menyaksikan pesta bunga api di Kampung Labuh Tembaga. Tengah susun mercun lagi. Mercun belum habis lagi. Okey. Susun lagi, kelapa lagi. Mana kelapa ni? Kelapa Bali. Lagi macam kelapa lagi. Dah banyak sikit. Ramai ya. Oh, terima kasih yang bagi gift. Thank you. Kita nak thank you terus. Belen mercun untuk raya pertama. Nampaknya 2000 mata memandang. Masing-masing menunggu mercun. Alamak, meletup kat bawah pula. Tak naik. Dia tengah susun tu. Jalan pun dah jam tu. Dia tak buka jalan lagi tu. Kereta dah banyak tu. Tunggu sebelah sana nak keluar daripada kampung. Ya, dia tunggu tak boleh keluar daripada kampung. 1 jam je. Meletup kat bawah ni. Cepat. Banting. Ni sekarang kita dekat Banting, Kampung Labuan Dagang. Ni kalau ikan ini yang ketiga lah. Dalam raya pertama, lepas tu raya kedua, ni raya kelima. Last pesta bunga api. Oh, ramai. Semua dah berkumpul daripada pukul 9.30 tadi. Kita semua dapat info. Alamak, tak betul bang. Oh yo. Asap banyak lah, tak nampak lah.
Asap tebal lah. Asap tebal lah. Tak nampak lah. Nampak asap hitam dah ni. Angin tak ada. Kalau ada angin pecah 3 boleh tolak. Oh, asap lah. Cantik lah. Asap kacau lah. Angin tolak dulu. Tolak asap hitam dulu. Kasih clear sikit. Oh, kat bawah je. Tak tinggi pula naik. Dekat rendah ni dia terbang. Kat Kampung Labuan Dagang, Banting. Kampung Labuan Dagang. Sekarang kita berada di Banting, Kampung Labuan Dagang. Kemeriahan melanda. Itu dia. Tembakan bertubi-tubi. Woi, mantap, mantap, mantap. Yeay, tepuk tangan, tepuk tangan. Jatuh atas balik, jatuh atas balik. Hati-hati. Terbakar rambut tadi. Rambut terbakar, oi. Ui, penuhnya. Ui, penuh, oi. 4,000 mata memandang nampaknya pada malam ini. Habis ke? Belum lagi. Habis ke? Kan dah habis. Ni dekat Banting, Kampung Labuan Dagang, Selangor. Ini pesta yang ketiga pada raya malam ke-15. Itu hari first, raya pertama malam, kedua malam, penutup kelima malam. Diorang nak habiskan balon mercun. Anggaran RM10,000 duit mercun. Collection. Labuan Dagang, Banting, Selangor. Labuan Dagang. Masuk Labuan Dagang.
Banting. Banyak oh. Sana. Ha? Apa dah? Dengan siapa? Aku naik kereta kat belakang. Banyak lagi tak macam mana? Ha? Banyak lagi tak? Banyak. Ha? Ini aku Sana puntul bawa kursi dah duduk. Bila nak duduk adalah dia duduk. siapa yang duduk? Aku parking kereta, siap buka kursi. Ha? Ya apa? Aku dah sentuh kursinya dah tu. Aku parking kat belakang ni. Aku parking sama ada kosong. Itu tak ada aku parking kosong ada puntul. Aku nak parking kat sini. Yalah datang lambat jadi bini aku lambat. Ni dah Aku penuh. datang awal, bukan balik daripada Puchong. Aku pergi kosong lagi adalah 2-3 kereta. Atas kosong lagi. Balik dulu lah kan. 10 baru dah. Aku pukul 9.45 datang dah penuh dah. Malah. Ni aku aku dah nak keluar. Duduk dalam kereta. Alah taklah duduk dalam kereta lah. Penat. Aku yang dah bengkel ni. Aku daripada sana tadi. Jalan. Oh, dekat lagi. Dari sini lah. Penat pula lehernya. Dongak je. Ni macam masak tak ni? Ada air kat dia malam. Air dekat dia ke? Dia lah semalam. Air dekat dia? Yang kat Ipul? Itulah aku yang beli malam tadi. Aku bagi kat motor dia. Aku masa bawa balik pecah penuh. Ui. Dia kata apa tadi sebab ada asap. Asapnya jadi tak cantik. Tak nampak. Asap sebenarnya tak ada angin tau. Kalau ada angin tolak asapnya. Kalau hujan banyak lagi lah. Informer bagi tahu macam banyak lagi. Ini sekarang dah dekat 10.36. Mau 10 pukul 11 baru habis ni. Jam jalan ni. Jalan lah jam ni. Itu tak lepas tu. Itu nak keluar kampung tak lepas dah. Jam sampai ke atas tu. Atas flyover pun jam lah. Wow, siapa main drone ni? Susun dulu. Stay tune. Wih, asap banyak. Asap datang ni. Asap dah banyak. Ya, betul dekat Labuan Lagang. Memang dekat Labuan Lagang. Makan pelas ni bang. Tembakan bertuju. Oh, mantap di situ.
ramai. Wih, oh mantap lah. RM100. One more. Jalan-jalan. Cepat penonton ramai nak tengok ni. Bako. Penonton ramai nak tengok ni. Raya. Jadi. Tadi aku tengok kat sana jalan begini. Saya tu kat atas tu. Ya lah. Dah penuh. Ya. Agak tadi deh. Aku nak kereta. Malah pula nak pusing kan. Ini nak keluar je lama naik kereta. Anak ikut. Ada dalam. Malah keluar. Duduk belakang. Habis dah beraya semua. Ha? Habis dah beraya semua. Adalah belum ah. Dah kerja dah. Dah kerja. Cuti berapa hari je? 2 hari. Tak meletup. Lemau ni masuk air lah. Lemau. Kena hujan tadi kot. Ya. Kan? Lebat dia. Oh, tiba-tiba lebat. Ada bah. Banyak lagi balance macam ni ya? Banyak. Hari tu pun dia kata berpeti-peti juga hari tu balance ni. Baru asal hari tu separuh pun tak sampai lah. Separuh pun tak sampai ya? Yang besar-besar pun banyak lagi. Itu hari yang kelapa tu dia baru bakar sekali je. Baru bakar sekali ke tu kali? Aku tengok kan? baru bakar sekali. Aku tunggu lagi lala hujan. Grimik. Grimik sen. Aku parking kat sana juga. Aku masuk dalam kereta. Aku tengok daripada dalam kereta. Lama-lama lebat-lebat. Semua dah balik lah ni. Asapnya lah. Angin tak ada. Jadi naik bunga letak atas tak nampak. Tak nampak. Asap hitam. Asapnya macam ni lah. Angin tak ada. Jerebu lah. Habis lah. Ya, jerebu lah ni. Ni kalau dia sambung bakar dah tak nampak apa dah. Ya, asapnya kumpul kan. Hitam tadi lah tu. Lama-lama yang besar-besar, yang lalai, yang besar-besar, yang cantik dah tak nampak. Ya, dah betul bakar. Rasanya ngumpul situ. Rasanya ngumpul je. Hitam pula tu. Ni ada lagi angin. Ini lawa ni. Soy. Tahu lah. Berbinci senang berbinci. Banyak lagi tu macam kelapanya. Jadi malam ni pun boleh ganggu cakap punya sekali Dia cakap boleh jangan mau bagi juga. Ya. Dia pun banyak lagi tu macam. Yalah, kalau yang jual bagi sikit lama-lama kumpul tak banyak. Yang jual pun berapa ramai yang jual. Berapa tempat. Lagi yang betul-betul beli dah berapa.
tokenya lah kan. Ya. Yang tokey mercun ni pun dah untung banyak. Mercun murah. Apa, bukannya mahal sebenarnya. Sebab sekarang pun betul-betul lah harga nak raya hari tu betul jatuh kawan-kawan harganya. Tapi memang kata budaknya pun ramai cakap tahun ni punya harga seperti kira murah. Kira murah. Itu kalau dapat yang mula-mula tangan pertama lagi murah. Ya, betul-betul daripada Kalau gudang tokeynya kan, lagi murah. Ini dah 2-3 tangan, harganya dah sini, lain. sampai sini, ya, mestilah nak angkat sikit kan. Dia dah ambil gaji. Yang ni bunyi sedap lah. Ya. Dia naiknya bunyi sedap. Ini pun satu biji dah berapa ni? Memang Ini pun sudah cukup. Kan, tu bakar dekat Kulon tu. Dekat Selego tu pun habis berapa lah. lah. Banyak tu. Jadi masing-masing dah hidupkan berita duduk situ lepak. Belum malam raya lagi masing-masing dah ambil sebiji kat rumah, sebiji bakar. Dalam malam raya hari tu senyap Malam tak ada apa-apa. Itu hari bakar kat simpang tu berapa banyak juga aku tengok. Banyak. Aku lepak kat belakang masjid dengar je, oi. 2 hari kat simpang ni tu. 2 hari sebelum raya bakar. Lepas tu malam raya tak ada. Lepas tu semalam pun ada bakar. Semalam ada kan. Semalam. Malam tu kira nak habiskan ada. Nak habiskan dah. Kira ada simpan buat tahun depan pun lama juga lah. Bunga Tahun- pakai hati. Baik bakar je tahun ni punya. Tahun depan lain Macam cerita lain dah. kan. Cik lain lah. Tak tu kalau kumpulkan banyak seronok. Oleh kan ramai. Kumpul. Barulah shop. Kali bakar. Semua tempat ada kan. Tu hari lapis 2 dah bakar kan. Diorang memang diorang lagi dah start daripada dulu dah. Ya. Berapa tahun? Ini baru berapa tahun? 2 tahun ni je buat. Dulu pun gerbang mana ada? Mana ada? Kan? Tak ada kan? Tak ada. Paling tidak pun dulu yang dari dulu berita lah Dah. kan. Di depan. 2 tahun ni je baru buat, baru bakar mercun. Kalau lapis 2 tu dah lepas Mana dulu lama lah. kan? Yang kat pasti tu kan. Diorang collect sendiri tu dulu. Soalnya lagi besar-besar tu musuh kan. Kira okey lah. Setahun ada 2 tempat. Kira okey lah. Sini bakar, sana. Yalah, Lepas tu tengok sana bukan pula. hari-hari pun kan. So, sekali. 2 tempat. Bakar apa? Bakar ni je. Tanglongnya. Dari bakar, angin kuat terus. Gebung Ah, hilang ke ke sana. mana perginya. Aku Malam rasa pun tak silap ada orang bakar tanglung. Kalau masa bakar muncul dekat Kulon tu kan, dekat Seko tu, ada nampak tanglung bakar. Oh, bakar. sebab beli tanglong pun elok jugalah main bakar banyak. Nak mencari raya Cina. Dah mencun dah kan. Aku rasa murah kot. Ya. Dia bukan mercun pun. Macam raya Cina lah. Ya, siap bakar tanglung lah. Ini dapat supplier daripada Cina kali. Ya. Cina bagi kali ada tanglong mau kan. Mercun sudah habis lah. Tanglong mau. Murah-murah. Sponsor tanglong. Risau jatuh terbakar je rumah. Kalau tu jatuh lepas. Ini kecil jugalah tanglongnya. Aku pernah tengok Cina dulu kalau time Banting Cak Gome kan. Besar tu. Naik besar. Pegang beramai tu. Ujung pegang. Bakar Ini api. kecil. Ni Seorang ke? pegang seorang je. Jadi tu pegang 5-6 orang keliling. Besar yang aku cakap. Ini kalau jatuh terbakar. Tapi dia naiknya tak ada angin, tinggi. tak ada menolak sikit tanglungnya. Suari naik terus. Naik tu ke sana. Mana-mana dah. Aku tengok naik ke sana ke tepi semua. Banyak tu dibakar di bawah ni. Ini betul-betul habiskan ni tanglongnya. Yelah, kita
hari tak dapat kan. Ya. Hari tak tergantung sikit. Ini hari habiskan lah semua Ini macam ni. kalau Apa yang ada. Langlo kena hujan habis ni. Ya. Kuncup terus. Tak kembang lah. Banyak orang Banyak. Ini tutup jalan daripada mana? Yang depan ni. Seleko. Dekat situ. Dekat situ. Dia tutup semua jalan ni. Yalah, dia sebenarnya memang kena tutup daripada sana. Siapa nak masuk kampung, suruh masuk terus Mega Steel. depan dia. Itu hari dia tutup kat sini. Dia jadi sangkut dia sini. Dah sangkut kat sini orang lebih bising dah. Ya. Dah ada FB pula kacau lah. Sini dah masuk sini kalau nak U-turn mana boleh lah. Padat tu kita Depan, nak kita dah penuh. bergadah. Dia memang kena daripada sana je. Dia tutup dekat situ kan. Kau nak masuk lagi. Masuk. Sana. Jalan Mega Steel. Ada 2 jalan okey lagi. Ya, bukan satu juga jalan ni. Macam yang dekat Kancung lah. Aku rasa Kancung banyak jalan kot. Yang dia orang bising kat Kancung kan. Padahal Kancung banyak jalan. Sana simpang kan. Keluar je. Kancung lagi meriah tu dia. Kancung daripada dulu lah. Memang meriah betul. Ya, tengok ah. Jalan nak pergi murid ada dia batik kiri kanan. Yang jual ni Dia kan. ada muncul langkah sikit depan ada muncul lagi. Nak jual mahal pun dah tak boleh dah. Ya, sana nak main harga je. Dia buka harga murah sikit habis. Kurangkan RM2 pun dah laku lah. Pada orang lain. Habiskan tanglong ni semua ke? Dia bakar mah. Cepatlah. Orang dah banyak nak balik ni. Susun dulu ni macam ni. Tengah susun tu. Tak nak terbang pula, tak nak naik tangga. Jatuh atas kepala lah. Boyong. Cantik. Wow. Besar. Inci weh. Padu. Tung. Naik berdetum pun juga. Tuh. Padu. Aduh, ramai orang atas. Kau. No, kereta parking. Aku risau je nak parking kereta ni. Atas tu dia apa naik dia di atas dua ada kan. Tak nampak. Tak nampak. Macam nak pusing dulu ni.
Bakul yang kecil-kecil dulu. Dia habiskan yang kecil ni. Banyak gila. Kecil mesti banyak lagi. Dah tak sedap tengok yang kecil ya. Nampak yang besar. Dia nampak yang besar. Alamak, yang kecil lambat lah. Bakul kat rumah tak apa lah. Apa dia? Kat rumah tak pula. Kat sini alamak. Lagi. Lama pula dia berhenti ya. Tu tahu banyak bakul banyak tu asap main kepul-kepul tak dapat juga. Masing-masing dah penat dah tengok lah. Ya, berdongak je tengok. Mak air mana lah. Tak habis-habis pula macam ni. Nampak besar tengok. Adem lah. Sedap dia. Bakul. Alah malas pula tengok. Oh. Asap dia rebu. Sebaik angin ni kuat, tolak je. Tolak je. Cantik lah. Angin tak bergepul. Ada tadi kat atas je. Angin bergepul. Tak boleh.
lagi. Lambat lah pula, delay lah pula. habis. Ha? Tak habis-habis. Berhenti lama sangat ni. Dia lalu kot. Dia lagi ni, cepatlah bakar. Menunggu ke kawan? Namanya menunggu lah. Dah habis, kalau cek dah habis senang boleh balik. Balik. Malah nak tunggu ni. Kan dah balik dengan berdentam-dentum. Kan nak keluar balik lagi. Pula lah tengok rasanya. Alah. Cepat. Mana pula ni? Dah habis bakar ke? Dah pernah tengok dekat-dekat lah. Jalan dekat sikit. Hei, mẹ je. Kosong eh. Aku dah sampai dah. Cakap kan sepatah 2 kata dah. Ada dah penat lah aku nak cakap. Daripada ramai sampai 38 orang dah tunggu. Kecam malang tu. Saya cek dulu macam ada berapa tan lagi ya di depan. Itulah kalau aku nak pergi depan tu. Pasal jalan-jalan malas penat. Malas. Kau saja nak tengok ke depan ada apa. Banyak ayat macam mana? Katanya banyak lagi. Bagusnya apa lah habisnya? Tak, tu dia lepaskan kereta tu. Ada kereta lalu tadi. Dia lepaskan. Okey, terima kasih yang bagi singa tadi ya. Cik. Ha? Singa? Tengah set up lagi ke? Macam mana? Ha, susun tu. Susun. Ini mau pukul 12 baru habis. Weh, delay ni lama pula tu. Lambat sangat ni berhentinya. Saya dah bosan. Saya dah bosan dah. Saya dah bosan lah nak end live dah ni. Nak rakam malas. Nak record. Record pakai ni lah. Esok download. Tempat di mana ni? Ha? Tempat
kat belakang sana. Oh, batang gigi. Dia di Anak aku duduk dalam kereta tak nak keluar. Lantak lah tengok lah. pakai kat stand dia duduk atas jabatan tu kat stand. Tapi jauh. Jauh sangat. Boleh lah. Tengok dekat-dekat pun sakit kepalanya. Mana kat atas sikit. Baik letak tiko. Baring tadi sedap. Kalau baring dah tentunya tak payah mendongak. Baring ah. Jangan tikar tak ada sama. Baring lama dia tengah jalan ni. Apa tu? Kondisi kelak tu kan. Semua tengah set up tu. Sumbunya hilang agaknya. Tu okey. Semua dah ni dah. Standby semua. Okey. Kuatkan volume anda. Jaga ni. Bayar. Budak-budak tepi sikit. Tengok kalau lebih ni. Budak tepi sikit. Oh. Terkejut boy. Ibu-ibu mengandung jauh sikit je. Tahu kenan. So anak menggigil. Terkejut. Terkejut. Payah nak berdebedung. Woi. Main masuk mata. Nampak. Tepuk tangan sikit. Bergema ya. Okey, pagi yang sedap tu. Oyo.
Woi. 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 Lama-lama nak terlentang aku ke belakang. Ha? Aku dongak makin lama makin tegak pula. Tak terlentang aku. Woi, ada lagi. Woi, nak terlentang woi. Ada lagi kan habis? Habis penamat. Habis dah. Dah balik dah. Ni boleh dia. Sakit tekuk lagi. Jadi apa kok? Habis, penutup. Tak boleh balik. Okay, end live. Thank you. Aduh, bengkel aku daripada